Faisal Tehrani. Faisal Tehrani. Kenapa kontroversi? Nama buku dia dah diharamkan banyak dah. Uish, ni kena Google. Faisal Tehrani. orang Malaysia. Malaysia, pensyarah dekat UKM sekarang. Buku dia diharamkan beberapa. Kenapa? Ada unsur-unsur Syiah sedikit. Tapi saya suka sebab dia memang berbakat sebagai seorang penulis. Mungkin dia akan jadi kontroversi lah, tapi dia memang berbakat sebagai seorang penulis. Video yang keluar dekat saya Google kan, keluar Faisal Tehrani penulis licik menipu pembaca. Maksud dia tu? Dia memang tak tahulah, banyak isu lah. Buku-buku dia banyak yang diharamkan atas dasar banyak faktor, antaranya adalah kesyiahan dan sebagainya. Tapi saya nak sebut tentang bakat menulis tau. Bakat tu macam mana tu maksudnya cara dia bercerita, novel-novel dia. Ada satu novel dia tulis kan, tajuk novel tu 1515. Okay. 1515 ni dia tulis tentang bagaimana kita menyerang balik Portugis. Dia latarkan kita diserang oleh Portugis. Okay. Kemudian kita menyerang semula Portugis. Dan panglima tentera pada waktu itu adalah perempuan. So dia fictionkan sejarah, lalu dia membuat cerita di atas sejarah